saya curiga. Saya curiga. Abang bawa beg tu kan, beg perempuan. Beg bini saya lah. Ya, saya tahu beg. Nah, saya tanya dulu, kena bertanya. Kemungkinan saya ingatkan takut. Itu saja. Jangan salah faham. Okey. Apa saya ambil nama ni, abang kenapa abang risau? Tak ada apa. Ambil lah. Tak apa-apa. Saya nak check rekod nanti. Itu saja. Okey. Okey. Ya, tapi abang pasti beg beg ni Tak percaya ke? Itulah, saya nak. Tak, kalau tak percaya tunggu kejap. Saya boleh panggil bini saya. Sebab dalam keadaan abang jalan kaki kan. Sebab saya bukan orang yang berkereta lah. Sebab tu awak nampak macam tu. Awak ni cepat curiga. Memang dalam polis memang kena curiga bang. Ya, saya faham. Orang-orang yang berjanggut semua dicurigakan. Bukan orang berjanggut. Sebab orang sama Aladin ni kita cakap. Bukan macam tu bang. Kita faham bang Contohlah kalau saya tak ada perasaan curiga, macam mana kalau saya nak tahu orang penjenayah ni? Kalau ada tulis saya penjenayah, senanglah kerja saya bang. Tak adalah saya nak tangkap begitu bang Bang jangan salah faham lah. Okey. Terima kasih bang Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.